Ceraikan saya. Kalau saya bercerai dengan papa awak sekalipun, saya takkan balik dengan awak, Haris. Tak, Sofia. Pada video ini, admin akan kongsi sinopsis drama Dendam Seorang Mentua episod 21 yang akan tayang minggu depan. Pagi itu mentari bersinar cerah di sebalik rimbunnya dedaunan yang menjalar di teres belakang rumah mewah itu. Datuk Muzaffar duduk bersendirian di meja makan luar, dikelilingi suasana nyaman yang begitu kontras dengan kekusutan di hatinya. Sut kelabu yang dipakainya kelihatan kemas, namun pandangannya kosong tertumpu pada tablet di hadapannya. Dia mengacau minumannya berkali-kali, cuba mengalihkan kegelisahan yang membelenggu fikirannya. Ada sesuatu yang tidak kena, dan dia dapat merasakannya. Keheningan itu terpecah apabila pintu kaca bergeser terbuka. Sofia melangkah keluar. Wanita itu kelihatan anggun mengenakan kardigan rajut berwarna coklat muda, rambutnya disanggul kemas, dan sebuah beg tersandang di bahunya. Namun riak wajahnya begitu dingin, keras seperti batu. Tiada kehangatan, tiada senyuman. Datuk Muzaffar mendongak, menyedari kehadiran istrinya. Dia cuba mencairkan suasana dengan senyuman kecil yang tulus, berusaha mencari sisa-sisa kehangatan daripada wanita yang dicintainya untuk meredakan ketegangan yang begitu jelas terasa. Namun, Sofia tetap tidak berganjak. Pandangannya lurus dan tajam menikam. Merasa dirinya diabaikan, Datuk Muzaffar memalingkan wajah seketika, lalu memanggil Mak Yah dengan suara yang kuat, meminta disediakan minuman untuk menyambut kepulangan istrinya. Sebelum bunyi langkah pembantu rumah itu kedengaran, Sofia akhirnya bersuara. Kata-kata yang keluar dari bibirnya begitu tenang, namun kesannya bagaikan halilintar di siang hari apabila dia secara langsung meminta agar mereka bercerai. Senyuman di wajah Datuk Muzaffar lenyap sekelip mata. Udara di sekeliling mereka tiba-tiba terasa membeku. Sorot matanya berubah daripada penuh harapan menjadi ketakutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Kata-kata itu, walaupun diucapkan tanpa nada tinggi, menghentam dadanya dengan begitu kuat. Mereka berdiri berhadapan dalam keheningan yang menyakitkan, dipisahkan oleh jarak fizikal yang dekat, namun jurang emosi yang terbentang luas. Tidak lama selepas badai rumah tangga itu tercetus, Mak Yah cuba mendekati Datuk Muzaffar yang masih terpaku di teres. Dengan penuh hormat dan nada bicara yang berhati-hati, wanita bertudung itu cuba menenangkan majikannya. Sambil menzahirkan kebimbangan yang mendalam, dia menasihati Datuk Muzaffar agar terus bersabar meskipun dia tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang melanda pasangan suami istri itu. Nasihat itu tergantung di udara. Datuk Muzaffar hanya mampu menunduk, merenung lantai dengan pandangan yang hancur. Sabar ialah perkataan yang mudah diucapkan, namun terlalu berat untuk dilalui ketika dunianya sedang runtuh perlahan-lahan. Di tempat lain, di sebuah kafe yang tenang, Sofia berhadapan dengan Haris. Secawan minuman dengan hirisan lemon terletak di atas meja, memisahkan mereka. Haris memandang Sofia dengan wajah penuh tanda tanya, menanti kepastian daripada wanita yang kelihatan begitu nekat itu. Sofia menarik nafas panjang, menguatkan hati yang sempat goyah. Dengan suara perlahan namun tegas, dia menyatakan hasratnya untuk segera membawa urusan rumah tangga mereka ke mahkamah bagi memfailkan tuntutan cerai. Keputusan itu sudah muktamad. Bagi Sofia, tiada lagi jalan untuk berpatah balik. Rumah tangga yang selama ini dipertahankannya telah sampai ke titik paling rendah, dan saluran undang-undang ialah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya daripada belenggu yang menyesakkan. Di sudut lain dalam lingkaran konflik ini, ketegangan turut memuncak di tempat yang berbeza. Datuk Muzaffar, dalam keputusasaannya berhadapan dengan Yasmin di dalam pejabat. Wanita itu bercakap dengan nada cemas, namun mendesak, mengangkat tangannya sambil menjelaskan bahawa dia telah menyelesaikan urusan dengan para saksi dan berharap masalah jaminan itu boleh dianggap selesai. Namun, emosi Datuk Muzaffar yang sudah berada di hujung kesabaran akhirnya meledak.
Dengan wajah merah padam dan mata terbeliak penuh kemarahan, dia membalas dengan herdikan kasar, mempertikaikan penyelesaian yang dianggap sebelah pihak dan hanya menguntungkan Yasmin. Sementara itu, di rumah, konflik fizikal yang lebih agresif tercetus antara Haris dan Herlina. Herlina kelihatan histeria, cuba merampas telefon bimbit daripada tangan suaminya itu. Haris menjerit sambil menjauhkan telefon tersebut daripada capaian Herlina, meyakinkan bahawa tiada apa-apa yang mencurigakan di dalamnya. Ketidakpercayaan Herlina semakin memuncak. Dia menjerit penuh kecewa dengan air mata mula bergenang, menuntut penjelasan mengapa Haris begitu tekun menatap telefonnya jika benar tiada rahsia yang disembunyikan. Rasa cemburu dan curiga telah membakar kewarasannya. Lelaki itu mula hilang sabar lalu membalas hujah Herlina dengan suara yang tinggi. Tolak-menolak kasar pun berlaku sehingga akhirnya satu tamparan atau tolakan kuat menyebabkan Herlina terhuyung, memegang pipinya yang sakit sambil menangis terisak-isak. Haris berdiri di hadapannya dengan nafas tercungap-cungap, terkejut namun masih dibakar amarah atas apa yang baru berlaku. Cerita kembali berputar kepada Sofia yang kini mengenakan baju biru muda. Di hadapannya berdiri Haris. Dengan nada serius, Haris memandang Sofia tepat ke mata dan menyatakan sokongannya agar Sofia bercerai dengan ayahnya sambil mengungkapkan bahawa terdapat pertalian keluarga yang sangat rumit antara mereka. Sofia memandang Haris dengan renungan muak dan letih. Dengan suara dingin dan penekanan jelas pada setiap perkataan, dia menegaskan bahawa perceraian dengan ayah Haris tidak akan pernah mengubah apa-apa. Dan dia tidak akan sesekali kembali ke pelukan Haris. Haris menggeleng kuat, enggan menerima kenyataan itu. Dia terus mendesak dan meyakinkan Sofia bahawa mereka masih boleh mencuba untuk kembali menjalinkan hubungan seperti dahulu. Sofia memandang lelaki di hadapannya dengan renungan tidak percaya, seolah-olah dia baru sahaja mengucapkan perkara paling tidak masuk akal di dunia. Sebagai tamparan kata yang terus membungkam lelaki itu, Sofia mempertikaikan kefahaman Haris tentang hukum agama yang berkaitan dengan situasi hubungan mereka. Haris terdiam serta-merta. Wajahnya menegang, menyedari bahawa tembok prinsip yang dibina Sofia terlalu tinggi untuk dirobohkan. Di tengah-tengah ambisi, rahsia, kesilapan masa lalu, dan hukum yang mengikat, mereka semua kini terperangkap dalam labirin emosi ciptaan mereka sendiri, tanpa jalan keluar yang mudah.